Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana agaknya rupa sistem pendidikan kita dalam masa 10 tahun lagi? Okey, dalam penerangan ringkas hari ini, kita akan rungkaikan satu pelan hala tuju yang sangat penting. Kita bercakap tentang 7 teras strategik Rancangan Pendidikan Malaysia atau singkatan popularnya RPM bermula tahun 2026 sampailah 2035. Jadi, kalau anda nak tahu ke mana arah tuju anak-anak kita atau mungkin kerjaya anda sendiri dalam sedekat akan datang, jom kita selami benda ni sama-sama. Kalau kita tengok dokumen rasmi dia, memang pada mulanya nampak macam padat sangat. Ada 7 kotak kelabu mewakili 7 teras utama. Nampak macam kompleks kan? Tapi tak apa, jangan risau. Hari ini kita akan terjemahkan maklumat rasmi ni menjadi satu penceritaan ekosistem yang jauh lebih mudah difahami, bertema dan pastinya menarik. Kita pecahkan satu-satu supaya gambaran besarnya jelas terbentang di depan mata kita. Tapi sebelum kita pergi jauh, ada satu poin utama yang kita kena pegang. Misi utama plan ni, yang dipetik terus dari dokumen asalnya, menegaskan yang setiap inisiatif bukanlah dibuat secara sembrono. Semuanya disasarkan untuk memberikan impak dan mutu yang tinggi. Maknanya, ini bukan sekadar nak ubah silibus atau tukar nama program, tapi satu perubahan kualiti yang menyeluruh. Ini adalah nadi kepada keseluruhan plan RPM kita. Supaya kita tak pening dengan ketujuh-tujuh teras ini, kita dah susun semuanya kepada 5 tonggak utama yang sangat logik. Pertama, visi transformasi pendidikan negara. Kedua, fokus utama pada murid dan pendidik. Ketiga, prasarana moden dan ekosistem mampan. Keempat, sinergi komuniti dan kecekapan tadbir. Dan yang terakhir, membina sistem terangkum masa hadapan. Jom kita mulakan. Bahagian pertama, visi transformasi pendidikan negara, iaitu visi keseluruhan ke arah perubahan berimpak tinggi. Di sinilah kita kena faham betul-betul sebab kenapa rombakan besar-besaran ni perlu berlaku. Sebenarnya, RPM ni tak dicipta dalam ruang vacuum tau. Dokumen ini sangat jelas menyatakan yang plan ini digerakkan selepas mengambil kira isu semasa, cabaran yang ada dan potensi yang kita belum capai sepenuhnya. Kementerian dah kenal pasti apa masalah sebenar di lapangan. Jadi, dengan analisis realistik macam ni, barulah setiap langkah transformasi itu boleh dijalankan secara bersasar dan betul-betul menjamin hasil yang berimpak tinggi. Masuk ke bahagian kedua, fokus utama kita pastinya pada murid dan pendidik dalam usaha membina generasi masa hadapan. Kita gabungkan teras 2 dan 3 di sini sebab manusialah yang jadi degupan jantung sistem pendidikan kita. Kalau diperhatikan secara beriringan, memang nampak sangat jelas hubungannya. Teras 2 nak pastikan potensi setiap murid itu betul-betul dioptimumkan. Manakala teras 3 pula fokus untuk mentransformasikan para pendidik kita. Kenapa? Sebab ia ibarat dua sisi shilling yang sama. Kita langsung tak boleh harapkan pelajar kita terbang tinggi kalau cikgu-cikgu kita tak diberikan ruang, sokongan dan latihan untuk turut sama berevolusi. Keduanya saling melengkapi. Okey, jom kita selami teras 2 sekejap. Ada satu terma menarik kat sini iaitu warga negara global. Dengar macam gah kan? Tapi ia bukan bermaksud kita nak pelajar lupakan jati diri bangsa. Tidak sama sekali. Ia sebenarnya menuntut penciptaan pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna. Bila pembelajaran tu ada makna, secara automatiknya anak-anak kita akan ada kemahiran dan corak pemikiran yang mampu bersaing di persada dunia. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan untuk lahirkan warga negara global tu, teras 3 bagi mandat yang sangat jelas. Pendidik kita mesti berkeupayaan tinggi dan sentiasa memandang ke masa hadapan. Realitinya, cara kita mengajar 10 tahun lepas dah tak relevan lagi untuk 10 tahun akan datang. Jadi, wira-wira pendidikan kita ini akan terus diperkasakan supaya sentiasa ke hadapan dengan teknologi dan pendekatan pedagogi yang paling segar. Jadi, bila kita dah ada pelajar yang berpotensi besar dan pendidik yang hebat, persoalannya sekarang, adakah bilik darjah kita dah sedia nak tampung dorang ni? Agak-agaknya macam mana rupa persekitaran pembelajaran mereka nanti? Ini membawa kita ke bahagian ketiga, iaitu prasarana moden dan ekosistem mampan. Kita satukan teras 4 dan teras 6 untuk meneroka realiti fizikal dan digital yang bakal dilalui generasi kita setiap hari. Teras 4 menekankan 2 naik taraf yang mesti bergerak serentak. Pertama, prasarana fizikal, macam sekolah yang selamat dan bilik darjah yang kondusif. Kedua, prasarana digital, iaitu akses internet yang tak putus-putus dan peranti yang mencukupi. Tapi yang paling penting sekali, ia wajib meliputi semua institusi pendidikan di bawah kementerian. Tak kiralah sekolah berprestasi tinggi kat bandar ke atau sekolah nun jauh di pedalaman, semuanya mesti terlibat supaya tak ada seorang pun anak kita yang tertinggal.
Selari dengan kemudahan canggih tadi, Teras 6 bawa satu konsep kritikal iaitu kemampanan atau kelestarian. Ia bukan sekadar perkataan trend untuk nampak moden ya. Ini bermaksud kita nak wujudkan satu budaya aktif di mana penjagaan alam, penjimatan sumber dan pemikiran berjangka panjang tu lekat sebati dalam polisi dan rutin harian warga sekolah. Seterusnya, bahagian keempat, sinergi komuniti dan kecekapan tadbir. Anggaplah ini sebagai enjin pelaksanaannya. Kita dah ada visi, kita ada orangnya dan kita ada tempatnya. Tapi macam mana nak gerakkan semua ni? Kalau kita perhatikan, langkah-langkah di bawah Teras 5 dan 7 ni saling bersandar tau. Bermula dengan mempergiat sinergi bersama pelbagai pihak. Ibu bapa, komuniti, rakan industri. Bila pihak luar sudi berkolaborasi kuat dengan institusi kita, ia secara automatik akan mendesak sistem tadbir urus kita untuk jadi lebih telus dan cekap. Pengurusan yang bagus akan melancarkan lagi sistem penyampaian pendidikan ke akar umbi. Ia umpama gia-gia dalam satu enjin besar yang perlu sentiasa berpusing serentak. Dan akhirnya, kita di bahagian kelima membina sistem terangkum masa depan. Kita kembali semula kepada Teras 1 yang sebenarnya merupakan asas utama dan payung besar kepada semua inisiatif tadi. Inilah gol terakhir kita. Segala pelaburan untuk memperkasa guru, segala bangunan moden yang dinaik taraf, segala rombakan pentadbiran, semuanya hanya ada satu tujuan, iaitu untuk mencipta sebuah sistem pendidikan yang terangkum di mana wujud peluang yang adil untuk semua. Sebuah sistem yang dinamik, yang sentiasa anjal dengan perubahan. Dan pastinya, sebuah sistem yang kekal relevan walau apa-apa pun cabaran global yang datang. Baiklah. Nampaknya penerangan ringkas kita dah pun sampai ke penghujungnya. Visi dan ekosistem RPM ini dah pun dibentangkan dengan jelas. Tapi persoalan terbesar yang tinggal sekarang ialah, adakah anda, tidak kiralah sebagai seorang pelajar, pendidik, ibu bapa atau masyarakat awam, benar-benar bersedia untuk mainkan peranan anda? Kerana realitinya, masa depan pendidikan menjelang 2035 bermula pada hari ini. Fikir-fikirkan.